Salam sejahtera dan hai, saya Laisian dari OUM Kelantan Learning Centre. Hari ini saya akan menjalankan demonstrasi pengajaran iaitu tugasan ketiga bagi tugasan gantian praktikum kedua yang berkod khusus HBEP 4806. Aktiviti ketiga dalam rancangan pengajaran harian adalah bertemakan bahasa Melayu iaitu huruf vokal. Selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan ajar kamu huruf vokal yang bertemakan bahasa Melayu. Okey, kamu tahu tak apa itu huruf vokal? Sebelum kita mulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu akan buka satu video. Jom kita tonton video huruf vokal bersama-sama ya. Shh. Jangan bising, semua pasang telinga dan guna mata untuk dengar dan lihat. Boleh tak? Okey. Ada 5 huruf, tetapi 6 bunyi. Dimula 3 huruf dengan 3 bunyi. Huruf A bunyinya A, 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 A. Huruf I bunyinya I, 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 I. Huruf U bunyinya U, 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 U. A, A, I, I, U, U. Dua huruf lagi, tetapi 3 bunyi. Huruf I 2 bunyi. Mari kita dengari. Huruf O bunyinya O, 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 O. Huruf I bunyinya E, 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 E. Huruf I bunyinya E, 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 E. O, O, E, 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 E. Okey, selepas kamu tonton video tersebut, huruf vokal ada berapa? Siapa tahu? Huruf vokal ada 5 huruf. Ada huruf apa? Siapa ingat? Ya, ada huruf A, E, I, O dan U. Sekarang mari kita tengok. Cikgu ada kertas. Ada huruf A. Mari kita sebut sama-sama. A, A. Okey. I ada 2. I ada 2 bunyi. I, bunyi yang pertama. I, bunyi yang kedua. Okey, mari kita sebut bersama-sama. I, 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 Okey, yang ketiga. Apa huruf ni? I, betul. Okey, mari kita sebut. I, Okey, seterusnya O. Okey, O. Dan akhir sekali huruf U. U. Okey, mari cikgu ajar kamu satu trik. Yang pertama, A. Kejut kan? Kamu terkejut, kamu akan bunyikan suara A. Betul tak? Okey, mari kita sebut sama-sama. A. I, perut kenyang bunyi Jadi I, tak faham. I, kotor. O, kamu dah tahu. O. U. Okey, jadi bunyinya A, I, O dan U. Ada 6 bunyi dalam 5 huruf vokal tersebut. Okey, 5 A, E, I, O, U ini adalah huruf vokal.
vokal. Manakala 26 huruf ini ada 5 huruf vokal. Manakala selebihnya 21 itu adalah huruf konsonan. Okey, sekarang kita tak fokus kepada huruf konsonan. Sekarang kita akan fokus kepada huruf vokal sahaja. Hari ini cikgu akan ajar kamu huruf vokal sahaja. Okey, baiklah. Sekarang kita akan menjalankan satu aktiviti ringkas. Okey, kamu dengar. Dengar arahan cikgu dahulu. Okey, cikgu akan bahagikan 3 kumpulan. Kamu 15 orang kan? Jadi cikgu akan bahagikan kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan tu ada 5 orang murid. Okey, bersedia? Okey, kumpulan yang satu. Murid yang kumpulan satu, kamu perlu pilih satu huruf vokal, menyebut dan bunyikan huruf vokal kepada kawan yang kumpulan kedua. Contoh, cikgu pilih A. Cikgu pilih huruf vokal A. Cikgu pun bagi tahu kumpulan yang kedua. A. Lepas tu, murid yang kumpulan kedua, mereka perlu berlari dan berdiri di dalam gelong yang mempunyai huruf A sampai huruf Z untuk mencari huruf vokal, bunyi huruf vokal A. Okey, apabila mereka dah berdiri dalam gelong tersebut, mereka akan mengambil kad huruf dan membunyikan huruf A pula kepada rakan yang kumpulan ketiga dengan suara yang rendah. Contoh, A kepada murid dalam kumpulan yang ketiga. Okey, lepas tu murid kumpulan yang ketiga perlu mengambil atau memilih kad huruf vokal yang dibunyikan kepada murid kumpulan yang kedua yang menggunakan suara rendah tu. Murid yang ketiga, murid yang kumpulan ketiga perlu mendengar dengan jelas dan mencari huruf A dan letakkan pada papan putih. Setelah itu, murid kumpulan ketiga perlu membunyikan sekuat-kuatnya huruf vokal yang diambil olehnya. Contoh, murid kedua sebut A kan? Lepas tu murid ketiga pun dengar, oh tahu dah apa huruf vokal yang disebut oleh murid kedua. Lepas tu murid ketiga pun pergi memilih atau mengambil huruf vokal yang disebut, letakkan pada papan putih atau angkatkannya dan sebut A dengan kuat-kuat. Boleh tak? Kita akan jalankan aktiviti ini seorang demi seorang. Hanya 5 huruf vokal sahaja. Boleh? Okey, aktiviti yang dijalankan tadi sangat bagus dan jayanya sekali. Okey, bagus, pandai anak-anak murid cikgu ni. Okey, sekarang cikgu akan sediakan sehelai kertas warna dan cikgu akan lukiskan tapak tangan kamu pada kertas ini. Setelah itu, cikgu nak kamu tulis huruf vokal. Jangan risau, kita akan buat latihan ini bersama-sama. Okey? Okey, sekarang cikgu akan lukis tapak tangan seorang demi seorang murid pada kertas. Okey, sekarang kita akan tulis huruf vokal pada tapak tangan. Pertama sekali kita tulis huruf H besar dulu. H. Okey, U. R. U. F. Huruf. Dah? Sekarang kita tulis vokal pula. V huruf besar. O. K. A. L. Okey, dah? Okey, sekarang dah selesai kita tulis huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? Ada 5. Okey, huruf yang pertama adalah huruf A. A bunyi A. Okey, mari kita tulis huruf A. Okey. Mari kita sebut sekali. A. Okey, seterusnya huruf yang ada 2 bunyi. Huruf I. Betul. I ada bunyi apa? I,
Okey, bagus. Lepas tu huruf yang ketiga adalah huruf I. I bunyi I. Okey, lepas I huruf O. O bunyi O. Dan akhir sekali huruf U. U bunyi U. Okey, mari kita sebut sekali. A, I, I, O, U, A, I, O, U. Okey, sekali lagi. I, I, O, U, A, I, O, U. Okey, bagus. Okey, semua murid dah siap tak? Hasil kerja kamu. Bagus. Semua murid telah faham dan tahu bunyi dan bagaimana nak sebut huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? Ada 5. Huruf apa? A bunyi A, I, O, dan U, A, I, O, U. Okey, bagus. Semua murid-murid dah faham. Sekarang hasil kerja pun dah siap. Cikgu nak kamu berikan tepukan kepada kamu sendiri dan rakan-rakan yang lain. Okey, bagus. Jadi sampai sinilah pengajaran kita untuk huruf vokal pada hari ini. Kita jumpa lagi esok. Bye. Baiklah, sekian sahajalah demonstrasi pengajaran saya untuk aktiviti ketiga ini. Sekian, terima kasih.